Penganjuran Festival Nasi Ambeng adalah merupakan kali ketiga. Dan tujuan penganjuran Festival Nasi Ambeng ini adalah untuk menyemarakkan seni dan budaya. Kita cuba nak mengangkat keunikan makanan tradisi warisan etnik Jawa di negeri Selangor ini, iaitu hidangan nasi ambeng. Dan kita juga mengadakan pertandingan masak nasi ambeng di kalangan 5 homestay di negeri Selangor. Bagi menyokong industri pelancongan negara, dengan kita mengadakan juga aktiviti-aktiviti supporting yang lain, termasuk jualan-jualan, pameran, permainan tradisional, pertandingan dan sebagainya lah. Jadi malam ini adalah aktiviti utama kita, iaitu majlis perasmian, di mana kita jelmakan seni budaya Jawa dalam bentuk persembahan kesenian dan kebudayaan, mengenai sejarah dan falsafah nasi ambeng dalam satu gimmick pelancaran nasi ambeng, dan mengadakan food presentation. Program seumpama ini diadakan amat bagus dan menarik ya, supaya warisan budaya kita dapat dikekalkan. Amat teruja saya melihat ramai pengunjung-pengunjung datang pada malam ini ya, yang ingin bersama-sama untuk memeriahkan suasana majlis pada malam ini. Dalam signature program yang kita ada di setiap negeri itu, ini saja yang festival yang kita buat yang berkaitan dengan makanan. Dan Bang Guris Homestay juga adalah salah satu tempat agak teratur lah. Nasi ambeng ini bersesuaian lah kita adakan di tempat ini lah. Event ni sungguh bagus, sangat bagus. Kerana untuk mana-mana yang tak tahu berkenaan aktiviti ataupun makanan tradisional untuk orang Jawa, jadi benda ni salah satu platform untuk ketengahkan biar orang kenal. Masak nasi ambeng ni memang kena teliti. Pasal nasi dia punya lauk-lauk tu berasingan dan akan dicampur sebelum menjadi berkat, dia menjadi nasi ambeng. Bila dah dibungkus, baru jadi berkat. Itu panggil orang Jawa. Dia adalah lambang muafakat. Ambeng itu adalah lambang muafakat. 1 dulang untuk 4 orang. Dan daripada 4 orang itu menjadi beribu-ribu orang. Saya rasa teruja hari ini kerana diundang sekali lagi oleh JKKN untuk meriahkan lagi suasana festival nasi ambeng bagi tahun ini. Selalunya kita orang Johor selalulah makan nasi ambeng, tapi tak tahu nasi ambeng kat sini macam mana untuk tahun ini.